Budak ni hilang lepas ikut mak dia dan sampai sekarang tak pernah dijumpai. Hai guys, Kim kembali lagi dengan story yang menarik, misteri dan seram. Hari ni Kim nak cerita pasal satu kes misteri kehilangan seorang budak lelaki ni. Tapi kali ni bukan pasal kehilangan je, tapi ada berkaitan bunuh diri. Jadi mak budak ni bunuh diri dalam bilik motel dan anak dia pula hilang entah ke mana. Sampai sekarang tak ada siapa tahu budak tu ada dekat mana. Nak dijadikan cerita, pagi tu macam biasalah ayah budak tu iaitu James hantar anak dia pergi sekolah. Bila dah sampai tu, anak dia pun turun dari kereta sambil bawa beg Spiderman kegemaran dia. Muka dia pula ceria je pagi tu. Masa ni ayah dia sempat pesan, jaga diri ya, ayah sayang kamu. Tapi siapa sangka itu kali terakhir dia tengok anak dia depan mata. Cerita ni jadi pada tahun 2011. Waktu tu ada seorang budak lelaki umur baru 6 tahun, nama dia Timothy Pearson. Comel ceria je dia ni. Macam Kim cakap tadilah, ayah dia hantar pergi sekolah macam biasa. Dah sampai sekolah, bye-bye dan masuk sekolah macam biasalah. Tapi tak sampai sejam lepas tu, mak dia, Amy Pearson, tiba-tiba datang sekolah, cakap ada hal kecemasan keluarga. Cikgu pun lepaskan sebab ialah mak dia sendiri yang ambil, bukan orang luar. Tapi benda tu semua rupa-rupanya bohong belaka. Amy bawa Timothy ikut dia dalam satu road trip yang tak ada hala tuju, tak ada penjelasan. Dan yang paling menakutkan, beberapa hari selepas tu, Amy dijumpai mati dalam bilik motel. Tapi Timothy hilang, tak ada mayat, tak ada jejak. Sampai ke hari ni orang tak tahu dia pergi mana. Sebenarnya kalau nak tahu, Amy ni dalam struggle dengan kemurungan. Keluarga dia pun tahu, kawan-kawan pun perasan. Tapi dalam masa yang sama, orang kenal dia sebagai seorang ibu yang penyayang, yang memang sayang sangat dekat anak dia. Jadi bila dah tiba-tiba ambil Timothy dari sekolah dan terus hilang, semua orang macam apa hal ni? Ada apa-apa berlaku ke? Jadi orang tertanya-tanya kenapa dia bertindak macam tu. Bila Timothy tak balik rumah petang tu, ayah dia terus rasa tak sedar hatilah. Dia tunggu dekat depan rumah tapi budak tu tak muncul-muncul. Jadi dia pun call pihak sekolah dan masa tu cikgu bagi tahu yang Amy dah ambil Timothy pagi tadi. Bila dia dengar tu, makin cuaklah si James ni. Dia pun terus call Amy berkali-kali. Tapi satu panggilan pun tak terjawab. Dia kontak keluarga belah Amy, tanya kalau ada siapa tahu dia ke mana. Tapi jawapan semua sama. Tak ada siapa tahu, tak ada siapa nampak. Macam dua beranak ni betul-betul hilang dari dunia lah. Esokkan harinya, James terus buat report polis. Tapi sehari lepas tu, tiba-tiba Amy buat panggilan. Bukan pada James, tapi pada abang James. Yang peliknya, abang dia cakap masa call tu, dia boleh dengar suara budak dekat belakang. Suara Timothy macam tengah main atau bercakap lah. Dan masa tu Amy cuma cakap, Timothy selamat, dia dengan saya, kami okey, dia milik saya. Macam ada sesuatu yang cuba disembunyikan. Amy juga sempat call mak dia. Dia cakap, kami okey, kami akan balik sehari 2 lagi. Saya cuma perlukan masa nak fikir semua ni. Tapi dua-dua tak pernah balik pun. Pada 14 Mei, staf motel dekat Rockford terjumpa mayat Amy. Macam Kim cakap tadilah, dia bunuh diri. Pergelangan tangan dan leher dia pula penuh dengan kesan luka. Dan dalam badan dia pula ada kesan overdose ubat. Tapi yang buat semua orang terus rasa tak sedap hati, bilik tu langsung tak ada tanda kehadiran Timothy. Tak ada baju, tak ada mainan, tak ada cap jari budak. Macam Timothy tak pernah ada dekat situ langsung. Dan dari situlah misteri sebenar mula terbuka satu demi satu. Tapi Amy ada tinggalkan satu nota, pendek je ayat dia, tapi cukup buat semua orang terdiam. Dalam nota tu dia tulis Timothy selamat tapi korang takkan jumpa dia. Bayangkan mak dia sendiri cakap anak dia okey, tapi dalam masa yang sama dia macam cabar dunia. Ibarat macam carilah, korang takkan dapat jumpa dia. Dan dari situlah semua orang mula sedar benda ni bukan kes biasa. Lepas siasatan dijalankan, polis dapat jejak perjalanan Amy dengan Timothy. Lepas ambil budak tu dari sekolah, Amy singgah pergi bengkel dan bawa dia pergi zoo dekat Chicago. Lepas tu pergi waterpark dekat Journey dan terus ke resort Kalahari. Ada rakaman CCTV tunjuk dua beranak tu tengah check out. Macam tak ada apa berlaku. Tapi lepas tu, Amy je muncul dalam rakaman. Timothy dah tak kelihatan langsung. Pada 13 Mei, Amy sempat singgah dekat sebuah pasar mini dekat Rockford. Tapi masa tu dia dah seorang, tak ada Timothy, tak ada barang budak, tak ada apa-apa pun yang tunjuk budak tu masih ada dengan dia. Dalam kereta Amy pula, polis jumpa kesan darah. Bila cek DNA, sah itu darah Timothy. Tapi keluarga dia cakap Timothy memang selalu mimisan. Mimisan ni maksudnya hidung berdarah, biasanya sebab cuaca panas atau urat pecah. Jadi mungkin darah tu tak bermaksud apa-apa yang serius. Tapi apa yang buat polis mula curiga, bawah bumper kereta Amy ada kesan tumbuhan liar yang pelik. Ada rumput panjang dan debu halus dari kawasan luar bandar. Benda-benda ni cuma ada dekat tempat sunyi, jauh dari jalan utama. Dari situ polis percaya Amy mungkin berhenti dekat satu lokasi terpencil.
Ada teori cakap Amy takut James akan rampas hak penjagaan anak mereka sebab sebelum kejadian, James memang ugut Amy. Kalau Amy nak balik pada bekas suami dia, James akan fight mati-matian untuk dapat hak penjagaan sepenuhnya. Dan yang buat teori ni lagi kuat, Amy sempat kontak bekas suami dia sebelum dia bunuh diri. Amy juga ada beli baju baru, mainan baru untuk Timothy sebelum trip tu, tapi semua tu tak pernah dijumpai. Pakaian Amy masa check out dari resort pun hilang. Beg Spiderman Timothy, beg yang dia pakai masa hari terakhir tu, langsung tak pernah muncul. Bila polis semak balik lokasi terakhir telefon Amy sebelum dia ditemui mati, last signal telefon dia dikesan dekat kawasan terpencil di Sterling. Tapi yang peliknya, itu bukan kali pertama. Beberapa bulan sebelum kejadian, Amy dah 2 kali ke tempat yang sama. Bukan secara kebetulan, memang jelas dia ada tujuan. Tapi tujuan untuk apa? Jumpa seseorang, rancang sesuatu, atau tempat tu memang dah dipilih awal-awal sebagai lokasi terakhir. Dan sampai sekarang, tak ada siapa tahu apa sebenarnya yang Amy cari atau siapa yang dia jumpa. Tapi apa yang pasti, Sterling tu bukan sekadar persinggahan. Ia mungkin salah satu kunci utama yang hilang dalam misteri kehilangan Timothy Pitsen. Lepas 7 tahun senyap, tiba-tiba muncul satu budak remaja dekat Kentucky. Katanya dia Timothy. Dia cakap dia lari dari pencuri. Waktu tu, family Timothy punyalah berharap lepas bertahun-tahun mungkin ni jawapan yang diorang tunggu selama ni. Tapi bila DNA test keluar, rupanya dia bukan Timothy. Nama sebenar dia adalah Michael Rini. Budak yang ada masalah sendiri dan dia tipu sebab nak lari dari keluarga dia. Lepas jadi macam tu, memang harapan terus hancur lah. Michael pun minta maaf. Tapi benda macam ni, luka dia bukan senang nak sembuh. Yelah sebab diorang memang berharap sangat Timothy balik. Tapi apa jadi? Diorang kena tipu. Dan sampai sekarang, kes Timothy Pitsen masih tak bergerak. Tak ada siapa tahu budak tu hidup ke mati. Tak ada suspek, tak ada bukti kukuh. Cuma satu nota misteri, satu kehilangan besar dan satu soalan yang terus menghantui sampai hari ni. Kalau betul dia masih hidup, siapa yang jaga dia sekarang? Dan dia sendiri masih ingat tak siapa diri dia sebenarnya? Sampai sekarang, tak ada siapa tahu apa sebenarnya Amy buat dengan anak dia. Dia tinggalkan satu nota, lepas tu dia pergi bawa sekali semua jawapan yang orang cari selama ni. Dan itulah buat kes ni terus jadi misteri. Bukan sebab mayat tak dijumpai, tapi sebab sampai ke hari ni, tak ada siapa pun boleh teka sama ada Timothy dilarikan, diselamatkan atau sebenarnya dah tak ada langsung dalam dunia ni. Jadi itulah kisah Timothy Pitsen. Satu kehilangan yang senyap tapi penuh tanda soal yang masih menunggu jawapan. Jadi, apa pendapat korang? Korang rasa Timothy masih hidup atau sebenarnya semua ni dah dirancang dari awal? Cuba komen dekat bawah. Okeylah, Kim rasa cukup sampai sini dulu story untuk hari ni. Macam biasalah, yang belum subscribe boleh subscribe sekarang dan jumpa lagi kita di video akan datang. Bye bye. Assalamualaikum.